Siapa nangis? Masa ambil video masuk dalam TikTok. Nangis buat apa nangis? Nak apa? Nak apa? Nak air kering. Nak air kering. Sudah masuk TikTok dah. Air kering mak kata tak boleh makan kering pagi-pagi sejuk. Nanti batuk. Tak boleh. Tak boleh makan kering pun pagi. Ni mak suruh bagi kopok nah. Sedap kopok ni Tak sih. Kita bagi kopok. Allah seriau ni mak su. Ambil ni kopok Kopok sedap kopok. Nak aiskrim juga tak boleh. Ambil makan kopok dulu. Tengah hari mak su bagi aiskrim pun dah. Ni pagi tak boleh pagi. Sudah. Nanti orang kenal dek kau. Seluruh Malaysia kenal dek. Nak aiskrim pun. Cepatlah. Adik-adik doa kau maksud ke? Tengah hari. Pagi tak boleh. Nama gapo? Akif. Pergi tengah maksud dulu. Pergi. Okey. Makan kerupuk dulu dah. Tengah hari dah. Tengah hari. Tak boleh lagi ni. Tengah hari makan kerupuk dulu. Tak say baik. Maksud nak baik dengan Akif. Kalau tengah hari, maksud bagi ke Akif. Maksud kerak-kerak makan sikit-sikit dah. Kak Gi mak Akif marah kau maksud macam mana? Tak boleh lah mai sini. Mai tanya dulu. Akif orang baik. Akif selalu doa ke maksud. Macam mana doa maksud? Macam mana? Cepat. Doa maksud dulu. Cepat doa macam mana? Bismillah. Cepat doa dulu. Cepatlah doa dulu. Malu kau orang ni. Malu kau orang. Cepat. Cepat. Cepatlah. Tengah hari. Dah? Tengah hari lah. Ni pagi ni. Nanti mak marah. Mak marah. Dia tak sewi. Takut dia sayang ke aku. Mak tak ada? Mak gimana? Yalah, tapi mak pesan. Allah ada. Allah tahu tau. Mak pesan dah. Janji dah dengan Allah dah. Tengah hari dah? Kita jangan tengah hari. Okey. Bye. Okey, bye-bye. Ni kan hujan banjir tau. Dok. Tengok tu. Mak baru pesan saat ni. Tak boleh tau. Dosa tau kau tak dengar mak pesan. Dosa. Kalau dosa masuk gapo? Masuk api neraka kalau berdosa. Nak masuk api neraka ke? Ni Aki ni pandai orang bijak ni. Sekolah dah lagi? Sekolah dah. Dia jawab apa? Tadika. Tadika dah. Lepas tu tahun depan ni? Tadika. Tadika. Pandainya. Maksud saya ke awak ni? Maksud bagi tengah hari dah? Salah dulu. Tengah hari. Tak boleh lah. Kena dengar lah kata maksud. Kalau tak dengar kata maksud saing. Cepat Aki. Alah comel. Sayang. Alah sayang dia. Tengah hari dah. Janji. Janji tengah hari. Nak berapa? Nak 4 tengah hari. Allah, mai sini. Mai janji. Cakap apa? Janji. Doa dekat makcik dulu. Doa. Macam mana doa? Ya pandai doa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Doa cepat. Cepatlah. Tu pandai. Asyik doa. Tak asyik doa. Asyik doa dulu. Macam skala cepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Lagi? Fah. Fah. Jangan baling gitu. Rumah orang tu dosamu. Nak masuk neraka gak? Macam mana? Doa. Karang. Mak subagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia doa dalam hati. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Pandai dia. Bagus budak ni. Alah, siapa yang mata. Alah. Jom makan kepuk dulu deh. Tengah hari pukul berapa nak mari? Tak tahu. Balik dulu. Okey? Bye-bye. Bye-bye awak. Bye-bye. Pakai baju incredible hak benar. Hati rapuh. Bye-bye. Gimana tu? Gimana? Bye-bye. Dia tu orang nombor 1 tau. Masa Mak Su duduk sini, dia nombor 1 bye-bye kat Mak Su. Ingat tak? Dia bagus dia. Bye-bye.